Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Bertemu kita dalam tutorial yang kedua, iaitu penggunaan aplikasi Budi. Baik, cikgu-cikgu boleh buka sistem Budi. Okay. Untuk tutorial kali ini saya tunjukkan penggunaan aplikasi Budi daripada browser Google Chrome. Okay. Jadi saya menggunakan laptop. Aplikasi Budi boleh juga dibuka menggunakan telefon bimbit, jadi tak ada masalah. Okay. UI ataupun antarmuka pengguna, user interface sama lebih kurang sahaja dengan apa yang cikgu lihat di dalam komputer, di dalam browser dan juga di dalam telefon bimbit ataupun peranti mudah alih yang lain. Baik, jadi di dalam sistem Budi, paparan utama, menu utama, okay, di sini menu utama sistem Budi akan memaparkan satu pentadbiran, kurikulum, core kurikulum, hal ehwal murid dan juga unit ICT. Okay, kita akan lihat satu demi satu setiap menu ini, apakah isi kandungan aplikasi yang ada di dalam setiap menu ini. Okay, kita mulakan dengan menu pentadbiran. Di dalam menu pentadbiran ada aplikasi keberadaan guru, laporan guru bertugas, takwim, minit curai, buku pengurusan, pengurusan beban, one page report dan juga data pelajar. Okay. Jadi untuk tidak membuang masa, kita lihat kepada aplikasi yang pertama, iaitu aplikasi keberadaan guru. Okay, cikgu klik dan sistem akan membawa semua kepada aplikasi penggerakan guru 2026. Okay. Baik. Apakah kegunaan aplikasi keberadaan guru? Okay, aplikasi keberadaan guru ini digunakan untuk merekod keberadaan guru di sekolah. Okay, sebelum ini kita cuma menggunakan WhatsApp sebagai medium komunikasi ataupun medium rekod untuk merekod keberadaan guru, keberadaan kita setiap hari. Okay. Jadi aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan urusan perekodan keberadaan kita dan juga urusan pengemakan keberadaan kita pada masa akan datang. Okay, baik. Jadi yang pertama untuk aplikasi keberadaan guru ataupun pergerakan guru, okay, kita perlu pastikan tarikh. Tarikh adalah tarikh hari ini. Okay. Ataupun mungkin kita boleh pilih tarikh yang lain-lain lah untuk melihat data. Okay, untuk melihat data kita boleh pilih tarikh yang lain. Okay, kalau nak isi data pastikan kita pilih tarikh hari ini. Okay, sebagai contoh hari ini 7 bulan 5 2026. Okay, kehadiran guru direkodkan 98%. Sebab apa? Sebab ada seorang guru yang tidak hadir. Ni contoh sahaja. Minta maaf ya Ustazah Aimi, saya menggunakan nama Ustazah Aimi sebagai contoh. Okay. Jadi Ustazah Aimi telah pun merekodkan keberadaan beliau dalam aplikasi ini. Okay. Jadi bila dia rekodkan sahaja keberadaan beliau, sistem terus mengira peratus kehadiran guru. Okay. Daripada 53 orang guru, daripada 54 orang guru, seorang yang tidak hadir. Okay. Jadi macam mana? Langkah demi langkah untuk kita rekod keberadaan kita. Yang pertama kita pilih tarikh, kemudian kita klik button ataupun ikon tambah. Okay, bila kita klik ikon tambah, kita akan dibawa kepada form isi keberadaan. Okay, jadi di sini notifikasi akan dihantar ke email admin dan anda. Maknanya bila mana cikgu mengisi data keberadaan ini, satu salinan ataupun satu link dokumen akan dihantar kepada email admin sekolah dan juga kepada email cikgu sendiri. Okay. Yang pertama kita pilih nama. Okay, macam biasalah kita pilih nama. Okay. Jenis, contoh, urusan tidak rasmi, urusan rasmi ataupun cuti. Okay. Contoh saya pilih cuti. Okay, cuti apa? Cuti sakit, cuti rehat khas, cuti bersalin ataupun cuti tanpa rekod. Okay, sebagai contoh saya pilih cuti sakit. Okay, cuti sakit sebab apa? Sakit gout. Tak naklah sakit gout. Demam lah. Demam. Okay, demam. Lokasi tempat tak ada berkenaan kan? Okay, tinggalkan sahaja. Okay, tarikh kita MC. Tarikh saya MC sebagai contoh bermula pada hari ini.
sehinggalah pada hari Jumaat nanti, pada hari esok. Okay, 7.55 sehingga 8.55. Okay, untuk menu guru ganti tak perlu kita tambahkan sebab biasanya kita tak tahu guru ganti kita siapa. Biasanya tentukan adalah GPK, Tapan Raja Kuasa yang berkenaan. Okay, jadi kita tak perlu isilah di sini. Nanti saya akan buanglah menu ini. Kemudian bila kita dah siap isi butiran yang diperlukan, kita cuma perlu hantar rekod dan sistem akan memproses data, dan bila dapat notifikasi berjaya, okay, kita dah boleh lihatlah. Okay, dah ada nama saya, Muhammad Faiz, cuti sakit. Sebab apa? Sebab demam. Okay, dan sistem terus mengirim secara automatik kehadiran guru pada hari ini adalah 96%. Daripada 54, 2 yang tidak hadir. 52 hadir, 2 yang tidak hadir. Okay, siapa yang tidak hadir? Okay, mereka berdua ni lah. Okay, jadi kelebihan sistem keberadaan guru ini ialah kita cuma perlu isi sekali sahaja kalau kita cuti lebih daripada sehari, ataupun kalau kita ada urusan rasmi yang lebih daripada sehari. Okay, sebagai contoh tadi saya dah merekodkan cuti saya adalah 2 hari, 7 hingga 8 hari bulan. So kalau pada hari esok 8 hari bulan, saya dah tak perlu isi lagi sebab sistem merekodkan saya cuti sampai 8 hari bulan. So 8 hari bulan kalau kita tengok data pada hari esoknya, okay, saya dah ada rekod lah. Jadi dah tak perlu isi untuk urusan cuti ataupun urusan rasmi yang lebih daripada sehari. Sebagai contoh, kalau ada cikgu yang cuti bersalin, jadi dah tahu cuti dia adalah 3 bulan, okay, daripada tarikh sekian sehingga kepada tarikh sekian. So dia cuma isikan sekali sahaja, okay, dan sistem akan terus rekodkan cuti dia sampai ke tarikh yang sekian, okay, dan pada in between, tarikh in between cuti dia tu, okay, sistem akan terus rekodkan dia tidak hadir, dia tidak ada. Jadi tak perlu isi setiap hari. Okay, baik, itu adalah langkah demi langkah untuk menggunakan sistem ini. Okay, kalau kita tersilap, alamak, tersilap pula, cuti sakit pula, saya nak padam. Okay, ada button ikon tong sampah di sini. Okay, kita klik dan kita perlu isikan nombor kad pengenalan. Kenapa perlu isikan nombor kad pengenalan? Supaya hanya cikgu sahaja yang isi rekod yang boleh padam rekod. Yang isi rekod sahaja yang boleh padam rekod. Tidak ada orang lain yang boleh padam rekod melainkan anda, melainkan orang yang isi rekod. So kita masukkan nombor IC kita berserta sempang ya. Okay, berserta sempang ke ataupun dash 89. Okay, penuh. Kemudian kita klik OK dan sistem akan padam. Nombor kad pengenalan tak sepadan. Saya salah ke? Okay, lagi sekali. 890108016037. Okey, berjaya. Okey, bila dah berjaya tu, sistem akan ambil masa sedikit dan dia akan padam data. Okey, jadi untuk 8 hari bulan saya tak ada rekod sebab dah padam. Untuk 7 hari bulan pun sepatutnya tak ada. Okey, dah tak adalah sebab saya dah padam rekod. Okey, jadi untuk teacher Aimi ni, Ustazah Aimi, kalau nak padam pun kena masukkan nombor kad pengenalan. Okey, ini sebagai contoh sajalah. Nanti saya akan clearkan rekod-rekod data-data yang ada untuk saya test run aplikasi ini. Okey, itu untuk aplikasi yang pertama.